ringan dulu kita kunci dulu, kita tengok. Memang loose lah. Mana itu mahal ni? Situ api ke? Ya. Ini kena perlu kepakaran dia. Kunci rosak ke? Tak, dia dalam selok. Dalam sudah lock. Maksudnya kalau buka dari dalam begini Tak jadi. tak masuk. Tidak boleh, dia tidak boleh. Dia pun tak boleh masuk. Ya, pernah tahu pun tak boleh masuk. Boleh tak? Sebab dia Nah. Bukan kunci je dah, kunci tertinggal. Berapa jam dah ini ya kunci dia? Kunci tak boleh on lah. Boleh. Kunci cuti Christmas lah cakap. Ya, you angkat sikit. You angkat sikit. Apa you buat? Berapa jam lah? Ayo, sudah ni. Pukul 8 balik punya. Dia tak ada kunci lock tapi dalam Ada rekod sudah rosak lah ni. Mahal itu mata. Dia elektronik ke apa? Tak boleh. sudah panggil tak jawab takut Ini maintenance kan ada? Ke pakai manual punya, manual lah. Tak ada pakai. Dia tak ada pakai apps. Ya. Mana boleh? Potong lah. macam mana potong ah Ni potong ni. potong ini ya Makan modal. Makan modal lah. RM10,000 punya ni. Itu satu cara saya lah. Ya, makan modal sikit lah. Stay apa ni? Stay lah. Stay apa? Kita ada alat tu potong. so kalau buka ini tak boleh Mau buka ni? Ni? ada accessory boleh buka ke Boleh kok. Boleh kok kalau buka ni lah. Ni nak kopek ni. satu mahal Itulah. Ini tentu memang mahalnya. Stay. Itu cermin Stay ribu-ribu kan. tutup. cermin tutup Cermin tutup lah. Tangan nak muat lah. Dia punya husband ada dalam. kita sudah balik tapi tak ada panggil tak ada jawab Call pun tak jawab. ya Video dah. Adik. Oh, you punya semua ada. Di dalam ni ada boleh slide. sini Dia mati? dia tak ada tegasan Dia mati ya? Ada handle lah. Grill lah, grill. Mati. Oh ya, ada handle dalam. tapi itu bala ada besi orang Dia ada belakang sana grill. Ini dia mati. belakang tak boleh masuk dia pintu rosak belakang Loading. Apa nama dia husband? Andrew Andrew. Kalau panggil tak dengar? ya so panggil Dia try lah ni. Hello. Ada yang panggil. Hello. Mungkin masuk dalam dia punya jiwa. Dia tidur. Hello. Hello terus. dia tulis soalan sangat kuat pun tak jawab pun Dia punya anak ada? tak ada anak Tak ada anak. tak ada 2 orang saja Ya. Atas. ini di sini master room Lah, kan ni dia punya grill dalam. Mati. Buka ni. Ini ada isi ke, ada kunci ke ataupun mati? Dia tak tahu. mati punya itu besi mati punya Oh, mati. Sini Mak. You punya cermin tu kunci ya? ada Kamu boleh masuk lah? ada kunci tapi Gerai. You punya gerai dia mati kan? Tak boleh buka gerai kan? Mati. Tak mati ke? Boleh. punya boleh buka punya itu pintu ada itu besi boleh tutup punya Boleh buka tutup yang besi tu. macam ini boleh. tarik keluar Ya, itu Bukan tingkap. Besi ni. Gerai. boleh Boleh buka. Tapi tak apalah. Itu kan dia ada kunci tu kan. Betul, dia ada tu kunci. Sekarang ni, Maksud saya yang tu ni macam ni tu, dia berkunci ke? Dekat dia punya punya- besi Oh. ada satu lock tapi itu lock boleh buka punya Tapi dari dalam lah. ya Oh. Sekarang punya pintu sudah rosak. sudah lock sah takkan Sebab dia punya kunci mana boleh on tu. dia kalau ya okey. Dia dari dalam jadi single lock. Kalau buka daripada luar double lock. kalau pakai kunci ialah dua lock Tahu, Kalau faham.
Satu. Satu. Satu Ini cuba kejut dia punya semua daripada atas. Dia buka. Buka masuk. Dua, buka. Buka. Tapi tak boleh buka. Ini apa yang terlock? Dalam lock. Dalam sudah lock. Ada satu lagi Dalam security. manual punya lock. Oh. Pulas punya. Ya, dalam ada satu manual punya lock. Bengkokkan sikit bagi boleh masuk tangan ni. Boleh? Kita bengkokkan sikit tak. Kita kasih itu bengkok lah. Tangan boleh masuk. Macam mana? Tangan elok dalam. Ada pukul apa balik punya lock. Dia mau sini. Tapi dia, saya kata dia pukul balik lah. Ini boleh. Tak ada takkan bila ya. Tu atas ke bawah, di bawah ni. Kalau di boleh masuk sini, kalau sini tangan sini. ya, dia punya kasut tekan sini. Dia punya Sini ya. Lah sini dia tidur mana? Ini berapa kan? Bilik lain lah dekat. tak lah. Hanya tak jadi sebab ada katil dalam master room sahaja. Yang lain bilik tak ada katil punya. Bahagian sesatan pun dia. Politik pun dia. Tak boleh dekat ni. Okey. Sekarang dia kena dia Buka bulat tu. So sekarang dia dalam keadaan buka kan? Dari segi analogi. Bagi boleh. Okey. Tengah masuk. Kita telefon budi. Lagi. Dah bagi besi Sekejap. Dah terbuka dah tu. Cuba demo. Dah bagi crowbar dah. Ni. so bilik awak. Macam mana mau dalam kan? Siapa nama you? Ya. Sini dulu sekejap. So kalau kita orang buka dari dalam, contoh dia masuk tangan dia. So kita kena masuk kunci ni lagi ke tak? Tak payah. Tak payah, dia ada kunci yang gini tu. So kalau sini tak ada guna kunci lock, Okey. dia hanya buka dalam itu. Ada satu gini. Yang putar je lah, putar tu kan. Ada tu tombol dia tu. Kan? Tombol tu kan? Sebab saya tadi ada super tak boleh masuk kan? Dia masuk atas. Lagi lima. Bagi besar sikit. Tengah esok. You owner ke? Ya. Okey. Ambil yang tangan aku. Dia tangan you kecil. Dia tahu kat mana. Ni tangan you masuk. Boleh tak? Sudah buka. Tangan you kecil sikit. Patut tu masuk. Dia tahu kat mana itu tempat pusing. Sampai. Kiri tak boleh, tangan kiri you. Ayo tak boleh buka. Tak boleh. Tak muat juga. Temuat. Sikit lagi. Dah mana betul. Okey. Buka dulu. Ada bawah? Dia pusing ke atas ke bawah? Cuba. You tak ingat? Sekejap. Boleh. Itu tombol lah. Dia tu lah, itu tombol. Tombol lah. Tombol. Pusing juga. Cik, mau pusing tombol tu. Jadi sikit sebab dia tak boleh nak pecah tadi. Kita kos mahal. Kita cuba cari. Tempelkan Pakai besi. Langgar kan? Kalau dia Sekali kita buka cuma macam sekat. Ni atas pintu sungai ni. boleh pergi mana? Kita cabut ni. Yang saya minta untuk buka.
Dia tak apa tu, jabu-jabu situ dia boleh pasang tu benda ni kan. Ha? Alhamdulillah. Okey. Ini masuk dulu. Sorry ya, masuk lah. Ini. Lu cari dulu. Tolong dulu. Hah? Tak ada orang. Belakang ada tak? Ha? Tak ada lagi, tak ada. Andrew. Ha, ya. Andrew. Tetes ada orang. Kita pintu kita dah buka. Okey, dah buka. Dalam tak ada. Tak perlu nak polis sebab kita buka ni. So, tak perlu sebab tak ada orang kat dalam rumah. Ada kain. Ada kain. Ya. Kain. Ya. Bisa. Boleh. Bantu ambulans lah dengan ni. Ambulans. Kau mana ada dekat toilet. Ambulans dekat tiap polis. Dulu atas sekarang. Tak sedar. Sabar. Tempo ambulans. Apa tak tahu dia? Pukul berapa jatuh? Ada. Dia ada nafas tak? Ada. Kita telefon kat ambulans dulu. Ada kat sini sekarang ni. Minta ni lah. Minta So macam mana hantar sekarang? ni lah. Pukul berapa sampai Hantar dulu lah. Hantar segera. Kat toilet. Tak ada. Sudah lagi. Tolonglah tiga saya. Hantar Dia sekarang. bapak, mama katakan. Okey, polis dengan dulu hantar dulu. Alright. Rumah hanya saya sahaja. Okey. Ini. Tak boleh lagi. Saya mungkin kena.